Kau kutuk barang-barang China, tapi cuba kau cek balik barang-barang yang kau tengah guna sekarang ni sebenarnya daripada mana. Tengok video ni sampai habis, aku terangkan dekat kau apa brand-brand yang made in China. Aku tahu mentaliti orang sekarang ramai cakap barang China ni tak ada kualiti. Untuk pengetahuan korang, barang-barang yang lagi advance tu sebenarnya datang dari negara China. Contoh paling obvious aku bagi tahu dengan korang, DJI, drone yang paling powerful dekat dalam dunia ni. Korang ingat US? Salah mat, itu daripada China. Xiaomi, Realme, Oppo, laptop Office, semua daripada China. Korang beli IBM mat. Anker, brand daripada China yang aku rasa ramai tak tahu tapi dia dah start masuk dekat Malaysia. Ada power bank, charger yang korang boleh pakai, dia akan tahan bertahun-tahun. Dan seperti mana yang korang tahu, yang paling tak disangka-sangka, TikTok pun adalah daripada China. Sebelum namanya TikTok, nama dia Douyin. Even brand besar macam Apple makan separuh tu pun design je daripada California, tapi assemble dekat mana? Made in China. Boleh aku cakapkan, tak semua barang-barang daripada China tu barang-barang yang cikai. Sebelum kau hina barang-barang China, kau pergi audit dulu rumah kau. Aku yakin kebanyakan barang-barang kat dalam rumah kau tu made in China, dan dia dah lama senyap-senyap duduk dekat dalam rumah kau sejak azali lagi. Yang tengok video ni, kalau korang tahu lagi apa-apa brand yang hebat-hebat daripada China, kau boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk follow aku untuk video yang seterusnya. Terima kasih.